Manjung ada? Manjung? Berapa jam? Cantik. Kuala Kangsar? Ada? Tadi saya ada borak, dia cakap dia daripada Kuala Kangsar. Rupanya jalan Kuala Kangsar. Mana nak lapang tu? Tak ada pula dia. Lagi mana? Terlitan ada terlitan? Belum sampai Taipei. Terlitan dia? Tak ada. Ada Taipei? KL. Ada bawa dengan nyotamu saya tak? Okey. Baik, so majoriti orang Ipoh. Ada orang KL? Ada. Ada? Okay. Oh, saya pernah nampak yang kat situ. Okey. Mana pakcik nilai tadi? Mana pakcik tadi? Ada saya borak tadi, pakcik tu daripada nilai. Cik, belakang sangat, duduk depan. Jauh dia datang. Satu tu bukan untuk pakcik daripada nilai. Okey, baik. Tadi Cik Anik dah perkenalkan nama saya Azizul. Saya menguruskan events dan community untuk Islam. So pada malam ni apa yang saya nak sampaikan adalah berkisar ataupun lebih kepada teori. Okay, apa maksud teori kat Islam? Teori adalah dua benda sekarang kita ada, iaitu products dan juga campaign. Okay? Mungkin nanti, next time mungkin ada masa panjang sikit, saya akan sentuh sikit berkenaan dengan pemasaran dan juga berkenaan dengan regulatory. Tapi sebab Kaistan ni dia tak banyak sangat isu dengan regulatory sebab kita semua pendaftaran menggunakan KYC. So tak ada isu. Melainkan pendaftaran manual, dia akan banyak berkait dengan regulatory. Alright? Ramai lagi tengah makan kat belakang. So nanti minta tolong yang tengah makan. Yang tengah makan boleh dengar. Yang tengah makan nanti habis makan bawa kerusi ke depan. Kerusi ni tak cukup ni. Alright? Okay. Baik, apa mendonya episod 5. Kenapa yang kelima? Sebab bulan Jun kita telah bersiaran langsung di Sarawak 2 tempat. 1, 2 dan Sabah ada 2 tempat, 3, 4. Okay, so 1, 2, 3, 4 telah berlangsung dengan jayanya di Borneo. Dan yang kelima, Wakil Semenanjung Ipoh merupakan destinasi pertama roadshow Islam untuk tahun 2026. Satu tu bukan. Wah. Aduh. Sebab tu selama ni saya buat event makan kemudian. Tahu kenapa? Sebab bila makan kemudian orang duduk dia tak ngantuk. Bila nak makan, bila nak makan, bila nak makan. Tapi bila kita bagi makan dulu, dia lemau sikit. Lemau atau lemau? Dia macam ngantuk. Okay? So boleh tak saya nak minta sekali? Saya nak minta semua jari boleh ikut saya? Boleh sebelum kita start? Boleh? Hey! 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 Alah. Satu lagi. Hey! 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 Is! Hey!